Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-96, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Sebenarnya apa yang ada pada sisi kamu akan habis dan hilang lenyap. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tetap berkekalan. Dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala menyebut, Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku bersama-sama dengan sangkaan hambaku kepadaku. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi menyatakan kepada kita bahawa matlamat hidup kita yang sebenar ialah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala apa yang ada di sisi kita hilang lenyap, pangkat yang kita miliki pada hari ini akan lenyap. Penghormatan, kemuliaan yang manusia berikan kepada kita pada hari ini akan lenyap. Segala kekayaan, kesihatan, kecantikan rupa paras yang ada pada kita hari ini akan lenyap. Kecacatan yang ada pada kita pada hari ini, sama ada kita seorang yang kudung tangannya, buta matanya, bisu, kudung kakinya, terlantar di atas katil, semuanya akan lenyap. Yang kekal ialah hari akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kenapakah begitu? Kenapakah dunia ini fana? Kenapakah kesenangan yang kita ada fana? Kenapakah kemewahan yang kita miliki pada hari ini fana? Kenapakah panggilan-panggilan mulia yang manusia memanggil kita pada hari ini hanya bersifat sementara? Kenapakah maki hamun manusia kepada kita pada hari ini hanyalah sementara? Kenapakah penyakit yang kita deritai pada hari ini hanyalah sementara? Jawapannya, kerana semua itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Harta yang sebenar, kemuliaan yang sebenar, kehidupan yang kekal abadi ialah di sisi Allah Ta'ala apabila kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dan menemui Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itulah pasangan Malaysia yang memukul anaknya kerana salat sampai ke hari ini lebih sebulan berada dalam tahanan riman. Dalam keadaan berapa ramai ibu bapa pada hari ini yang tidak mempedulikan tentang anaknya solat ataupun tidak. Anaknya yang berusia 15 tahun tidak solat, dia tidak peduli. Anaknya yang sudah berkahwin, yang berusia 25 tahun tidak menunaikan solat di hadapannya, dia tidak peduli. Anaknya yang sudah berusia 40 tahun tidak menunaikan solat, dia tidak peduli. Tetapi dialah yang masih senang lenang bergerak bebas di atas muka bumi, sedangkan dua orang hamba Allah Ta'ala yang menyahut sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang diuji dengan ujian yang sangat getir oleh Allah Azza wa Jalla. Jawablah di hadapan Allah, kenapakah manusia yang tunduk kepada Allah Ta'ala diuji dengan ujian yang bertubi-tubi? Kenapa Allah Ta'ala membiarkan berapa ramai ibu bapa yang bukan sahaja melihat anaknya tidak solat, tetapi ibu bapa itu sendiri yang tidak pernah menunaikan solat, melainkan solat-solat yang tertentu sahaja, dibiarkan senang lenang oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, lihatlah berita semalam. Seorang lelaki Cina yang berusia 29 tahun, seorang buruh kasar, telah ditahan oleh pihak polis
dan akan dihadapkan ke mahkamah atas jenayah yang dia lakukan. Apakah jenayah yang dia lakukan? Jenayah yang dia lakukan ialah dia menculik seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 10 tahun. 10 tahun kanak-kanak perempuan itu. Apa yang dia lakukan kepada kanak-kanak perempuan itu? Dia merogol kanak-kanak perempuan itu. Tidak cukup dengan dirogol kanak-kanak perempuan itu, diliwatnya kanak-kanak perempuan itu. Tidak cukup diliwatnya pada dubur kanak-kanak perempuan yang berusia 10 tahun itu, ditoreh-torehnya kemaluan kanak-kanak perempuan itu. Soalnya, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah dosa seorang kanak-kanak perempuan yang hanya berusia 10 tahun, yang dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke rumah guru agamanya untuk membaca Al-Quran? Nyatakan, kenapakah? Apakah kesilapan seorang kanak-kanak perempuan yang ingin membaca kalamullah, yang ingin belajar bagaimana membaca dengan bacaan yang betul, supaya menjadi anak yang salihah. Tetapi, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah bentuk ujian daripada Allah. Itulah cara Allah Ta'ala menguji hamba-Nya. Dan kita melihat bagaimana kanak-kanak perempuan ini yang langsung tidak bersalah diuji dengan ujian yang sebegitu hebat dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itulah kita percaya bahawa orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengalami tribulasi yang hebat dalam hidupnya, akan mengalami mihnah, keperitan hidup yang sangat dahsyat, kerana akibat hasil daripada keimanannya yang teguh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala mengangkat makamnya dengan makam yang sangat tinggi. Sebagaimana Nabi, sepatutnya Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi dalam peperangan Uhud. Tetapi Allah Ta'ala biarkan bagaimana tentera musyrikin menggasak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebegitu rupa, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan diracun oleh wanita Yahudi, sebagaimana yang dilaporkan oleh kebanyakan kitab-kitab sirah. Kita melihat bagaimana nabi-nabi yang terdahulu semuanya berhadapan dengan pelbagai mihnah yang sangat dahsyat, yang digergaji kepalanya dan sebagainya oleh kaumnya sendiri. Sedangkan sepatutnya mengikut logik akal kita sebagai manusia, sepatutnya Allah Ta'ala menolong nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Tetapi seolah-olah Allah Ta'ala membiarkan hamba-hambanya yang soleh diganyang oleh kaum yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah hikmah yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak mampu dicapai dan digapai oleh panca indera manusia yang serba lemah ini. Semuanya kita akan mengetahui hakikat sebenarnya apabila bermulanya hari akhirat nanti, apabila kita menemui Allah Azza wa Jalla, maka terungkaplah segala rahsia yang menjadi tanda tanya kita selama ini.